لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul Aliyil Azim. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku yang lurus, yang Islam. Maka hendaklah kamu menuruti jalan tersebut dan janganlah sesekali kamu menuruti jalan-jalan selain daripadanya. Nescaya kamu akan mendapati perpecahan padanya. Demikianlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Suratul An'am ayat 153. Muslimin, muslimat dan dirahmati Allah Ta'ala, menyambung perbincangan kita di dalam pengkajian ataupun perbincangan berkaitan dengan tokoh empat mazhab. Dan pada tengah hari ini kita akan menamatkan perbincangan berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Az-Zuhali Asy-Syaibani Al-Marwazi dan juga Al-Baghdadi, yang telah kita bincangkan pada bulan lepas berkenaan dengan latar belakang Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau lahir pada tahun 164 Hijrah, dan beliau sempat bersama-sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sekitar pada tahun akhir 200, iaitu 195 lebih kurang. Imam Syafi'i berada di Baghdad dan beliau bersama dengan Imam Syafi'i dan mendalami ilmu yang diperolehi daripada Imam Syafi'i. Atas sebab itu banyak persamaan yang boleh kita ketemui di antara dua imam besar ini, khususnya di dalam pengkajian hadis dan juga pengkajian fiqh. Pada tengah hari ini kita akan lihat kepada prinsip yang berlaku di dalam penelitian mazhab Imam Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri, dan membezakan di antara pendekatan yang dibuat oleh Imam empat mazhab berbanding daripada beliau sendiri. Sedangkan dalam aspek ini ia tidak bertujuan untuk membeza-bezakan di antara satu sama lain. Sebaliknya, ianya lebih memfokuskan kepada pendekatan yang berlaku pada zaman. Kita recap balik. Kalau kita lihat pada pendekatan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah beliau lebih banyak mengetengahkan pendekatan pengujian rasional. Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ahlul ra'i lah. Dan ini bukan bermaksud Imam Abu Hanifah menolak Al-Quran dan hadis, tidak sama sekali. Tapi beliau mengadaptasi daripada nas dan meletakkan pengujahan yang berkaitan dengan ar-ra'i ataupun dengan pendekatan rasional itu terhadap zaman yang telah pun berlaku pada waktu tersebut. Apabila golongan zindik, golongan yang tidak mempercayai Tuhan itu wujud dengan meluas di Iraq, di Kufah, di Baghdad dan sebagainya pada zaman kelahiran dan juga kemunculan beliau, maka atas sebab itu penolakan terhadap Al-Quran dan hadis sudah pun menjadi terang-terangan di kalangan kumpulan ini. Jadi pendekatan yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah adalah pendekatan yang menggunakan penakkulan dalam bahasa moden, penakkulan mantik dan juga logik.
Manakala Imam Malik, Malik bin Anas, beliau lahir sekitar tahun 97 Hijrah, 95, 97, 90-an lah, di Madinah. Dan pendekatan beliau dekat dengan pendekatan ahli hadis, kerana kita kata persekitaran yang ada di kota Madinah pada waktu tersebut, pada akhir daripada 100 Hijrah, masih ada lagi masih ada lagi di kalangan sahabat yang kecil dan juga tabi'in, yang menyebabkan pendekatan Imam Malik banyak mengutamakan amalan dan perbuatan ahli Madinah. Ahli Madinah itu merujuk kepada golongan cendekiawan para alim ulama yang mendapat sentuhan di kalangan para sahabat maupun tabi'in. Jadi rujukan di beliau Imam Malik pada waktu tersebut adalah menggunakan ahlu Madinah, dan tidak menafikan beliau mengadaptasi Al-Quran dan hadis. Apatah lagi Imam Malik sendiri memiliki sebuah kitab hadis yang agung yang dinamakan sebagai Al-Muwatta. Dan yang ketiga ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula, beliau adalah merupakan imam yang berasal daripada Palestin, Asqalan. Kemudian banyak pengembaraan beliau berlaku termasuk ke kota Mekah, kerana nasab keturunan Imam Syafi'i di bahagian ibunya bertemu dengan nasab keluarga baginda Rasulullah SAW. Justru beliau mengambil hampir 4 tahun duduk di kota Mekah adalah kerana untuk mendapat faedah daripada golongan ahli Mekah pada waktu tersebut. Dan beliau menggunakan pendekatan penggabungan di antara ahli ra'yu dan juga ahli hadis. Ra'yu itu iaitu di kalangan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, manakala Imam Malik pula menggunakan hadis. Jadi Imam Syafi'i gabungan. Jadi bila sesuatu perkara itu tidak terdapat di dalam Quran dan juga hadis, maka Imam Syafi'i akan mendahulukan qiyas. Ini ada perbezaan pula dengan Imam Ahmad. Qiyas ini berarti analisa yang berkaitan dengan logik berdasarkan daripada nas-nas yang sedia ada lah. Bila nas itu dalam bentuk tidak secara langsung menyatakan tentang sesuatu perkara, maka itu akan dilihat kepada konteks nas. Terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang kita bincangkan pada hari ini. Beliau menolak penggunaan akal semata. Semata di sini berarti menolak pendekatan yang digunakan pakai dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Menolak juga pendekatan qiyas. Mana dia ada hierarki, dia ada kriteria. Itu kita panggil prinsip 5 lah di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan beliau banyak mengetengahkan pendekatan hadis. Jadi kita akan lihat 5 prinsip ini sebagai asas. Dan benda ini sangat penting khusus kita dalam Nusantara, kerana banyak salah faham dan juga suatu elemen yang gagal untuk dicermati di antara satu sama lain berkenaan dengan pendekatan yang ada dalam 4 mazhab ini. Prinsip pertama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, atau pendekatan yang dibuat oleh Imam Ahmad ini sendiri, ialah bila ataupun beliau berpegang kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Ini asas dia lah. Sama aja seperti pada 4 mazhab. Dan apabila beliau mendapati sesuatu dalil yang jelas, Quran atau hadis, maka beliau akan gunakan pandangan ataupun mengikut apa yang tercatat di dalam Quran hadis. Saya nak sebutkan di sini ialah apabila berlaku golongan ataupun polemik tentang Salafi. Golongan ini banyak mengambil pandangan terhadap mazhab Imam mazhab Imam Hanbali lah. Jadi sebab itu ada kritikan akademik terhadap pendekatan Imam Ahmad bin Hanbal ini yang dilihat sebagai satu pendekatan yang melampaui daripada 3 mazhab. Hakikat tidak ada pun. Yang melampaui itu adalah cara faham dan juga tindakan di kalangan mereka yang melaksanakan perbuatan di dalam mazhab tersebut. Dan apabila beliau ambil pandangan daripada Al-Quran dan juga hadis, maka tidak akan lagi dia melihat kepada pandangan-pandangan daripada lain. Mana tidak akan melihat kepada pandangan sama ada
ulasan daripada para sahabat sekalipun. Mana ada ulasan daripada para sahabat. Maknanya kalau kita ambil pendekatan Imam Malik akan melihat kepada amalan ahli Madinah. Okey. Dan Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan ar-ra'yu, jika mana perkara tersebut boleh diketengahkan. Tapi Imam Ahmad tidak. Okey. Oleh sebab itu beliau tidak mengira pandangan yang dibawa oleh sahabat. Sebab ada Al-Quran, ada hadis, kedudukannya lebih tinggi. Seperti mana apabila di dalam pandangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan dengan isu wanita yang ditalak 3, disebabkan ada hadis daripada Fatimah binti Qais dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW bersabda dengan mafhumnya, apabila seorang wanita ditalak 3 oleh suaminya, maka kata Nabi dia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal daripadanya. Mana dah tergugurlah nafkah ketika itu. Sedangkan Sayyidina Umar pula berpegang dan berpandangan bahawa wanita tersebut dia ada hak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal. Jadi pendekatan Imam Ahmad, sebab ada hadis yang sahih, hadis yang kuat, itu yang diguna pakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk dijadikan sebagai pegangan. Jadi saya sebutkan volume awal tadi dengan bahasa yang lebih lunak untuk kita faham perbincangan secara akademik. Bila berlaku polemik di antara Salafi dan juga Khalaf, kita sebut Salaf dan Khalaf lah, ini yang berlaku apabila golongan yang beraliran, yang berpegang dengan pandangan Salaf, maka mereka akan mendahulukan dalil yang kuat. Itu pendekatan dia. Adapun dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Imam Maliki, dia berbeza metodologi. Imam Maliki, pandangan mazhab Maliki, ada pendekatan mengikut amalan ahli Madinah. Walaupun ada hadis yang lebih kuat, maka mereka akan lihat kepada apa yang dibuat oleh masyarakat Madinah. Itu pendekatan dia. Bukan menolak hadis yang sahih. Itu salah faham pula. Kerana hadis yang sahih tersebut tetap berada pada paksinya, tapi praktis yang berlaku berdasarkan daripada ahli Madinah itu dijadikan sebagai rujukan oleh Imam Malik. Jadi sebab itu dalam bab ini dia tidak berlaku penolakan hadis yang sahih dan juga tidak berlaku kepada penolakan ahli Madinah itu sendiri. Saya ambil contoh ringan untuk kita faham dengan bahasa dan waktu yang sesuai ini. Bila kita dan benda ini khilaf yang berlaku, perselisihan yang berlaku adalah pada cabang-cabang ibadah ataupun cabang-cabang fiqh. Tidak berlaku dalam cabang-cabang yang melibatkan akidah, ataupun tidak berlaku di dalam usul akidah. Sebagai contoh ringan maknanya mudah untuk faham sebab kita amal. Bila kita berwirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Lazimnya masyarakat dan muslim. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan yuhyi wa yumiit itu hadis hasan. Hadis hasan ini selepas pada zaman Imam Ahmad, maka pada zaman Imam Tirmizi, mana sebelum pada itu perbincangan hadis ini bincang hadis sahih, hadis lemah, sahih lemah, dua. Lalu bila Imam Ahmad sendiri zaman beliau dan selepas zaman itu pada zaman Imam Tirmizi lebih kurang dalam 200 lebih lah, kurun ketiga waktu itu, dibuat satu pendekatan berkenaan dengan penerimaan dan penolakan hadis, satu istilah iaitu hasan. Hasan baik. Okey, maknanya hasan ini dia tidak memenuhi kepada prasyarat hadis sahih. Okey. Jadi kita pun praktis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat kepada kekuatan nas dalil, pendekatan Imam Ahmad, dia akan ambil dalil yang lebih kuat. Dalil yang kuat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit ada. Itu hadis sahih. Kita boleh jumpa dalam riwayat Bukhari, kita boleh jumpa dalam riwayat Imam Muslim. Jadi bila kita faham pendekatan mazhab ini pendekatan mazhab dalam berinteraksi dengan hadis. Okay. Apakah seseorang itu tidak diterima amalannya bila dia beramal dengan hadis hasan tadi? Hasannya yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah tidak terima? Tak boleh kata begitu sebab ada hadis yang hasan. Yang
bukan menerima pakai, yang berhujah dengan hadis yang kuat, iaitu hadis sahih. Apakah dia boleh mengatakan orang yang menggunakan hadis hasan itu terbatal, tertolak bacaan wiridnya? Tidak boleh. Sebab kedua-duanya itu ada sandaran daripada hadis. Itu saja. Jadi sebab itu dalam soal ini dia adalah cabang bab ibadah. Penggunaan hadis tersebut dia berdasarkan daripada praktis yang berlaku pada mazhab itu ataupun apa yang telah pun dibincangkan oleh mazhab itu sendiri. Dan notanya yang perlu kita ingat bahawasanya penerimaan dan juga penemuan, lebih tepat penemuan sesuatu hadis bukannya mereka type Google. Mereka bukan type Google, bukan tanya ChatGPT, bukan tanya AI. Mereka pergi teroka dengan mengenal pasti setiap periwayatan. Jadi bukan kita lah, pembaca ataupun umat ataupun generasi kan sebut bulan-bulan. Hari ini tak boleh kita mendakwa bahawasanya Imam Malik ni tak jumpa hadis lah ni. Imam Malik tak jumpa hadis ni. Persoalan jumpa yang kita kata hari ini adalah jumpanya kita setelah mana ulama mencanaikan ataupun kumpul semua hadis, kemudian digunakan teknologi pada ni, kita boleh search secara atas talian, lalu kita kata oh hadis ni lebih kuat, hadis ni tak kuat, sepatutnya kita kena amal dengan hadis yang lebih kuat ini. Jadi apakah kita menemui itu dengan kita menyelak terlebih dahulu setiap periwayat dengan kita bertemu dia dulu? Kalau tidak, maka itulah pendekatan yang dipakai oleh zaman itu. Imam Malik pergi teroka hadis, jumpa A daripada B, B ber C, C sampai jumpa riwayat tersebut kepada baginda Nabi SAW. Lalu diterimalah riwayat tersebut. Adapun jika riwayat itu tidak diperolehi beliau, bukan bermaksud riwayat itu tidak ada, tetapi dia tidak dapat bertemu dengan periwayat itu sendiri. Jadi dia tidaklah beramal dengan hadis yang kita hari jumpa kuat tu. Kita jumpa sebabkan internet. Bukannya kita jumpa disebabkan kita pergi teroka zaman dulu. Jadi tak boleh dan tak wajar apabila ada segelintir yang berkata imam mazhab ini tak bertemu dengan hadis sekian-sekian dan sebagainya. Maka itu menunjukkan kedangkalan, kecetikan kita memahami pertama sejarah. Kerana sejarah empat mazhab itu, mereka bukan duduk setempat dan mereka bukan lahir pada zaman yang sama, dan mereka juga tidak bertemu dengan orang-orang yang sama. Imam Syafi'i daripada Asqalan, Imam Malik daripada Madinah, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad daripada Iraq, Imam Ahmad khususnya daripada Baghdad, Imam Abu Hanifah daripada Kufah. Jadi ini bukan daerah yang sama. Jadi tak boleh kita sebutkan begitu. Bukan tuan lah, mana kita nak faham polemik ni. Jadi Imam Ahmad akan gunakan Al-Quran ataupun hadis. Walaupun pandangan Sayyidina Umar ada, pandangan Sayyidina Umar pun ada. Sayyidina Umar pula bukan berpandangan sendirian, tetapi dia menggunakan ijtihad dia. Dan ijtihad dia pula dipegang oleh mazhab-mazhab yang lain. Jadi tak boleh kita sebutkan bahawasanya Imam Ahmad menolak pandangan Sayyidina Umar. Sama juga Sayyidina Umar apabila berpandangan orang yang berjunub, dalam soal tayamum kepada orang yang berjunub, disebabkan adanya hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang menegaskan sah tayamum orang yang berjunub. Sah. Jadi dekat situ dia tidak ambil pandangan ini sebagai sah. Maknanya dia tetap kena untuk menggunakan air. Itu pandangan Imam Ahmad. Kerana dia berpegang kepada nas Al-Quran dan juga hadis yang lebih kuat tentang berjunub kena mandi. Tapi dalam hadis yang lain, apabila ada di kalangan sahabat yang dia cedera dalam peperangan, lalu pada waktu tersebut dia bermimpi sehingga keluar mani, lalu diberikan pandangan kepada beliau supaya mandi macam biasa, disebabkan beliau mandi dalam keadaan beliau masih cedera, lalu dia meninggal dunia. Itu yang Nabi sebutkan dalam hadis, bahawasanya perkara tersebut telah pun menyebabkan dia mati disebabkan mandi ketika mana dia cedera. Tapi hadis itu tidak diperoleh oleh Imam Ahmad. Kita macam mana kita boleh jumpa? Kita jumpa fas'alu Google. Kita tanya Google, bukan kita tanya kita. Kita bukan percaya hadis tu. Jadi pendekatan itulah yang diguna pakai oleh Imam Ahmad dan sebagainya. Dan banyak lagi lah. Kita nak pakai ihram sebagainya. Bila kita nak buat haji, buat umrah, kita nak pakai ihram.
Pandangan Imam Ahmad bahawasanya bila kita memakai terlebih dahulu minyak wangi sebelum kita berniat ihram, dibenarkan. Dan ada dalil bila Nabi SAW buat. Dan dalil itu, hadis itu kuat. Dan Imam Ahmad berpegang dengan hadis itu. Tapi ada mazhab yang lain tak terima hadis itu. Tak terima maksud di sini, tak menerima dengan memperoleh hadis itu. Maka Imam Ahmad berpandangan selagi mana dia tidak mengenakan mana-mana wangian setelah sudah berniat ihram. Berniat ihram. Kalau dia belum berniat ihram, dah pakai ihram, belum niat lagi, dia masih lagi belum berihram. Okey. Jadi dalam konteks ini itu perbezaan lah. Mana pendekatan yang dibuat dalam mazhab Imam Ahmad ialah beliau mendahulukan kitab ataupun nas daripada Al-Quran dan hadis. Ranking kedua, pendekatan kedua, setelah mana tidak ada nas yang jelas daripada Al-Quran dan hadis, barulah beliau akan ambil fatwa daripada para sahabat. Ini pendekatan daripada Imam Malik. Imam Malik akan menggunakan fatwa daripada para sahabat. Cuma Imam Malik meletakkan fatwa, Imam Malik mengetengahkan dan menggunakan pakai pendekatan ahli Madinah. Kerana beliau duduk di Madinah, beliau tidak keluar daripada Madinah. Itu perbincangan tentang Imam Malik. Jadi apabila beliau menemui satu hukum pandangan daripada para sahabat dan tidak mengetahui ada sahabat yang kritik, maknanya tidak ada perselisihan, maka beliau tidak akan ambil pandangan lain. Maksud dalam dah fahamnya, bila ada pandangan sahabat A tentang sesuatu hukum, satu tindakan, satu fatwa, satu hukum lah, pendapat, dan pendapat itu tidak diperselisihkan oleh sahabat yang lain, maka dia akan terima. Okey. Tetapi beliau tidak akan menggunakan pakai pendapat itu sebagai pandangan yang ijma'. Ijma' ni disepakati. Sebaliknya sikap beliau pada waktu tersebut, beliau akan memberikan komentar, aku tidak menolak ataupun aku tidak mengetahui sesuatu pun yang ada penolakan dalam pandangan ini. Walaupun ada perselisihan, maka dia akan dahulukan pandangan sahabat tersebut, kerana itu pendekatan kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau tuan-tuan baca penulisan tentang Imam Ahmad, tuan-tuan akan lihat ada penulisan yang menyebutkan Imam Ahmad ni very strict. Dia very strict. Dia sangat ketat. Kerana pendekatan beliau, apa yang ada dalam Quran dan hadis, dan juga apa yang diamalkan ataupun dipraktiskan oleh sahabat, maka dia akan terima. Ini yang polemik yang berlaku tu, orang kata bahawa rasanya golongan salaf ni straight, tak tahu ada sebagainya, golongan khalaf pula golongan yang bermudah-mudah. So hakikatnya bukan sebegitu. Okey, bermudah dan juga straight itu ada kedudukan dan tempat je lah. Muslimin yang dirahmati. Ketiga, memilih pandangan sahabat yang paling dekat dengan kitab dan as-sunnah. Ini pendekatan prinsip ketiga beliau. Apabila para sahabat bersisih, tadi tak bersisih. Bila ada pandangan sahabat tentang satu hukum yang tidak ada perselisihan, maka beliau akan terima. Yang ketiga pula, jika ada perselisihan di kalangan pandangan para sahabat. Dan kena ingat Imam Ahmad bukan duduk zaman sahabat. Dia lahir tahun 164 Hijrah. Beliau sempat dengan zaman Imam Syafi'i. Sempat berguru, duduk dengan Imam Syafi'i lah ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Jadi bila ada perselisihan di antara para sahabat tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan hukum dan hakam, maka dia akan lihat pandangan sahabat tersebut sama ada menggunakan ijtihadnya sendiri ataupun dia mengambil adaptasi daripada Quran dan hadis. Itu beza. Okay? Kerana ada di kalangan para sahabat ini, mereka memiliki ijtihad tersendiri daripada kefahaman Al-Quran dan juga hadis. Sebab itu dalam bab ini dia tidak melangkaui daripada soal usul. Usul berarti perkara yang tunjang dalam Quran hadis, dia tak usik pun. Ini benda yang melibatkan perselisihan cabang tadi. Macam tadi kita ambil contoh tadi lah, wirid tadi. Kalau sebut dengan yuhyi wa yumit pun tak ada masalah, tak sebut pun tak ada masalah, sebab benda tu bukan benda yang wajib. Nanti ada kesempatan kita lihat bagaimana perbezaan pada perbuatan solat dalam Imam Ahmad dan juga yang lain, yang dia tidak menyentuh kepada soal-soal rukun. Rukun tetap fix perkara tersebut diterima pakai. Okey. Jadi Imam Ahmad menggunakan pakai pandangan para sahabat yang dekat dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jika tidak jelas baginya pandangan mana yang bersesuaian, beliau akan menyebutkan perselisihan yang berlaku tu tanpa dia menyebelahi mana-mana satu pandangan.
Ini pendekatan dia ini lebih kepada untuk mengetengahkan dua-dua. Contoh ada dua perselisihan, dua-dua ni betul sebab dia sahabat, dia bukan orang biasa. Tanpa dia menjazamkan ataupun tanpa dia membuat sesuatu keputusan dalam pandangan itu. Salah kata ada permasalahan satu A, permasalahan A ni ada 3 perselisihan di kalangan para sahabat. Berselisih ni para sahabat, maka beliau tidak akan mengangkat mana-mana pandangan tersebut, melainkan jika pandangan itu dekat dengan Quran dan Sunnah. Itu jelaslah. Jika tidak ada, masih lagi sama, maka beliau akan mengetengahkan tiga pandangan. Satu, beliau ni berhati-hati. Bila cenderung kepada pandangan A, pandangan B dan sebagainya, ia bermaksud dia menafikan pandangan B ataupun C. Sedangkan ini para sahabat. Sampai tahap itu. Jadi dengan sebab itu, apabila beliau ditanya tentang sesuatu perselisihan dalam satu hukum yang melibatkan pandangan para sahabat, maka dia menyebutkan apa yang sesuai dengan kitab as-sunnah, maka itu adalah perkara yang sesuai dengan pandangan. Okey, dan apabila benda itu masih lagi perselisihan yang berlaku, maka ketika itu dia tidak akan menjawab mana-mana pandangan itulah yang diangkat, melainkan semuanya itu ada pandangan dan kekuatan. Itu pendekatan. Jadi kalau kita lihat pendekatan ini, kerana beliau ini berada pada zaman pemerintahan Abbasiyah yang pada waktu tersebut banyak menekan di kalangan para ulama, khususnya yang berpegang kepada akidah yang menolak Al-Quran itu adalah sebuah makhluk. Jadi pendekatan tekanan beliau ketika itu, beliau sangat berhati-hatilah dengan setiap apa yang berlaku. Prinsip keempat ialah setelah mana menggunakan Al-Quran dan hadis, kemudian menggunakan fatwa di kalangan para sahabat, setelah mana rujukan daripada Al-Quran dan hadis itu masih belum lagi secara jelas. Ketiga, bila dia memilih pandangan sahabat yang paling dekat dengan kitab sunnah, maka situasi yang keempat pula ialah apabila beliau mengambil hadis mursal dan juga hadis dhaif. Ini beza sikit. Hadis mursal ialah hadis yang mana tidak ada padanya penama riwayat itu di kalangan sahabat, direct kepada Nabi daripada tabi'in. Itu maksud mana gugur di kalangan sahabat dalam jalur periwayatan. Saya nak bagi bahasa mudahnya, dalam kategori periwayatan hadis ini, bila sesuatu generasi itu gugur, telah tergugur, gugur di sini disebabkan kita katakan kecuaian di seorang perawi. Nak meriwayatkan satu hadis kepada Nabi mesti daripada sahabat, sebab itulah generasi yang boleh dekat. Tiba-tiba ada periwayatan hadis yang mana dia tidak mendapatkan riwayat hadis tersebut direct daripada sahabat kepada Nabi, tetapi direct daripada tabi'in. Sebagai contoh, itu gambarannya hadis mursal. Dan hadis lemah yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang kurang lemahnya, ataupun ringan lemah dia. Kita panggil khafif fi dhab, dia lemah tapi ringan, tidak terlampau berat. Okey. Jadi pendekatan ini dibuat adalah menolak kaedah yang dibuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang menggunakan kias. Kias ni analogi. Mazhab Imam Syafi'i gunakan kias berbanding pada hadis mursal daripada hadis lemah. Sedangkan Imam Ahmad tetap menggunakan hadis mursal. Pertama, hadis mursal tersebut dia tidaklah sampai kepada tahap kerosakan penuh suatu hadis. Barangkali dia akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey. Kemudian hadis yang lemah tetapi tidaklah terlalu lemah, dia tidak menafikan kedudukan hadis tersebut. Sebab tu dalam konteks ini ahli hadis meletakkan hadis yang lemahnya tidaklah terlampau dahsyat, tidak terlampau teruk, kita boleh beramal di hadis itu. Dan beramalnya pada perkara-perkara fadilat saja. Itu yang dipanggil fadail amal, mana kita boleh beramal. Jadi Imam Ahmad tak gunakan pendekatan kias, analogi ataupun menggunakan kias logik, tapi dia mengetengahkan hadis juga. Itu bagaimana dia bukan menolak sepenuhnya kepada kias, tapi jika ada hadis, guna hadis, walaupun hadis itu adalah hadis yang lemah pada waktu tersebut. Dan yang kelima baru diguna kias. Imam Syafi'i Al-Quran As-Sunnah, ijma' ambil kias. Tapi Imam Ahmad punya pendekatan Al-Quran As-Sunnah,
pandangan sahabat, perselisihan sahabat, kemudian ambil pula kepada hadis yang lemah, kemudian bawa pergi ke qiyas. Jadi pendekatan dia berbeza kerana zaman, pendekatan dia berbeza kerana metodologi. Dan Imam Syafi'i tidak pernah kritik Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i bila keluar daripada Baghdad, keluar balik nak pergi ke Mesir pula kan, Imam Syafi'i meninggal kat Mesir. Jadi pada waktu tersebut Imam Syafi'i kata, bila aku tinggalkan Baghdad, tak ada orang yang paling hebat dalam 8 perkara, 8 bidang ilmu, melainkan Imam Ahmad saja zaman tu. Imam Syafi'i tahu pendekatan dan juga metodologi Imam Ahmad berbeza dengan diri dia. Menolak qiyas, menolak maknanya menolak pada hierarki lah. Yang kelima dia tak terima juga. Yang kelima dia tetap letakkan qiyas sebagai sumber dalam hukum. Imam Syafi'i dahulukan selepas qiyas pergi istihsan. Mungkin dalam sufi lah, kita ambil ringkas-ringkas lah. Untuk fahamnya bahawasanya pendekatan itu berdasarkan daripada bagaimana sumber dan juga pendekatan yang berlaku lah. Okey, kita tengok perbezaan dalam solat. Okey, dalam solat Imam Syafi'i meletakkan bahawasanya pertama dalam bab solat ini semua rukun adalah satu perkara yang diterima pakailah. Okey, tapi dalam bab-bab yang lain, sebagai contoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, okay, bila seseorang berjemaah, berjemaah, ni mazhab Imam Abu Hanifah. Kita kongsi ni jangan kita pakai separuh-separuh pula. Mazhab Imam Abu Hanifah, bila kita sembahyang dengan imam, terutamanya sembahyang kuat, terutamanya ataupun sembahyang perlahan, sir zuhur asar, maka makmum tak wajib baca Fatihah, kerana Fatihah ditanggung imam. Dan Imam Abu Hanifah bukan dia berhujah ikut akal otak dia begitu je, kerana ada hadis. Okey, mana penanggungan imam terhadap Fatihah makmum itu ianya ditanggung imam. Tapi apakah maksud sebenarnya? Berdasar kepada Quran. Berdasarkan kepada Quran, bila Allah Ta'ala sebutkan bila Al-Quran itu dibacakan, kan, imam baca surah, sama ada surah Fatihah ataupun surah, kan, pada selepas surah Fatihah, maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kena dengar bacaan imam, kena dengar bacaan Quran. Jadi Imam Abu Hanifah mengetengahkan dalil, maka makmum tak perlu baca Fatihah. Tapi tuan-tuan jangan buat, tuan-tuan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena praktis mazhab Imam Abu Hanifah daripada wuduk sampai habis. Kemudian bukan hanya wuduk, kena ambil wajib dalam solat. Kan ada viral kan, seorang warga negara Bangladesh, dia sembahyang subuh 4 rakaat, kan, 4 rakaat. Zuhur dia ambil 12 rakaat. Tuan-tuan kena buat 12 jangan buat 4 je. Wah, nak 4 je. 12 sebab dia menjadikan ba'diyah dan qobliyah itu wajib solat. Mazhab Imam Abu Hanifah dibezakan rukun dan wajib. Wajib dan fardu. Wajib ni macam kita dalam haji, ada wajib haji, ada fardu haji. Okey, fardu haji kalau tinggal batal kita haji. Wajib haji kalau tinggal kita kena buat dam, kena bayar dam. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi 4 sebab 4 qobliyah, 4 ba'diyah, 4 fardu. Dia nak ambil imam mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah apa? Sentuh perempuan tanpa syahwat tak ada apa-apa. Tak mana nak declare dia tak ada syahwat. Boleh check. Tak ada sensor. Kan? Ni saya sebut memang ada manipulasi pandangan mazhab demi nafsu syahwat. Jadi kekuatan dalil itu ada. Jadi dalam pandangan Imam Ahmad, tak wajib baca belakang imam, tapi sunat jika imam tu baca perlahan. Beza pula dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i, kena baca juga. Jadi perbezaan ni berdasarkan daripada praktis hadis lah, bukannya saja-saja yang ni. Kemudian yang biasa juga berlaku ialah membaca basmalah secara jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad pakai baca sir. Tuan-tuan nak faham mazhab Imam Hanbali ni, tuan-tuan pergi Mekah, tu mazhab Hanbali lah. Saudi mazhab Hanbali. Okay. Kemudian kedudukan tangan ketika mana takbiratul ihram. Mazhab Imam Hanbali meletakkan di antara dada. Jadi kan, tuan-tuan tuduh dia Wahabi pula. Dia bukan Wahabi. Ini mazhab Imam Ahmad. Sedap-sedap. Itu masalah. Kemudian kadang-kadang kita tengok tangan dia bawah pusat. Ini mazhab apa? Ini mazhab Maliki. Kadang-kadang lepas tangan, mazhab Maliki. Selalu saya sebut banyak, saya kata pergi sembahyang tempat yang ada foreigner lah, senang. UIA ke USIM kan,
Bukan sebab you, sebab banyak foreigner yang semai situ dan praktis dia banyaklah. Dan banyak lagi kalau kita lihat dalam soal yang melibatkan perbezaan ini. Kesimpulan yang kita nak buat secara ringkas dahulu ialah, pertama, perbezaan itu berdasarkan daripada metodologi penerimaan sesuatu dalil. Quran jelas, semua guna Quran yang sama, tak ada beza pun. Okay? Tetapi memahami sesuatu dalil daripada Quran itu membezakan pendekatan. Saya ambil yang ringkas. Bila Allah Ta'ala sebutkan aula mastumun nisa, ini perbezaan dalam bahasa. Okay, aula mastumun nisa ni kita buat rekaan, bukan rekaan, gambaran dia. Aula mastumun nisa. Au alif kemudian ada waw, la mastum. Dalam resam Osmani, la mastum itu hanya diletakkan alif kecil. Kalau tuan-tuan perasan, ini dalam surah Maidah tentang soal batal wudu tidak. Okay. Apabila mazhab Imam Syafi'i berpegang la mastum itu merujuk kepada lam mim sin ta mim. Dia adalah kata kerja, kata perbuatan lah. Kata perbuatan yang merujuk kepada once kalau kita tersentuh tanpa berlapik antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk isteri kita, okay, maka batal tanpa syahwat ataupun ada syahwat. Itu yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i. Tetapi Imam Abu Hanifah memegang la masa, lam alif mim sim ta mim. Dalam konteks bahasa Arab dia bermaksud bersalingan. Saya pegang Tuan Bahar ni, dia pun pegang saya. Dia bersalingan. Jadi pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, bila berlaku bersalingan itu, maka wujud kemungkinan syahwat. Itu batal. Pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya pandangan sentuh batal. Sebab dari segi aspek penelitian kepada maksud ayat Al-Quran itu berdasarkan daripada kata kerja itu saja. Bila sebut lamasa, lepas tu telah tersentuhlah akan dia. Bila tersentuh, syahwat tak syahwat, itu tak batal. Tapi bila tersentuh dalam keadaan ketika itu bersama-sama sentuh, itu lamasa. Okay? Barulah dikatakan batal. Bukan dikatakan, dikira sebagai batal wudu lah. Batal wudu, bukan batal apa, batal wudu. Jadi dalam bab itu, pertama pendekatan. Kedua, bila kita mendalami dan mengetahui, apakah boleh kita keluar dari mazhab? Dah faqih dah ni, boleh tak keluar dari mazhab? Boleh sekiranya mana kita benar-benar menguasai setiap daripada perkara tersebut. Contohnya, sehari Zuhur kita pakai semayang mazhab Hanbali sikit lah. Hanifah lah, bawa sedap sikit. Jadi 12 kan. Kita ambil mazhab Imam Abu Hanifah, tapi daripada wuduk lah. Sebagai contoh kan. Mazhab Imam Maliki sebagai contoh, dia wajib untuk kita sental. Wajib. Bukannya sunat. Mazhab Syafi'i sunat. Jadi siapa yang tak sental je, kena sental dulu. Contoh kan. Asal lagi kita nak ambil mazhab Syafi'i balik. Berletih kerja banyak. Ambil mazhab. Bukan mazhab maksudnya kita kata Syafi'i ni ringan dah. Sebab dah biasa. Sebab nanti nak ingat balik mazhab Imam Ahmad macam mana, Hanafi macam mana, duduk tangan macam mana, takbirnya macam mana, macam-macam kan. Jadi pandangan ulama boleh dengan syarat setiap dari waktu solat itu dimulakan daripada permulaan pandangan mazhab tu, daripada wudu lah terutamanya sampai dah habis. Okey. Dan itu tidak memadai untuk kita kata kita boleh keluar daripada empat mazhab. Tak memadai. Kerana banyak lagi perkara-perkara yang perlu untuk dipenuhkan, kecuali bila kita nak guna pakai pandangan-pandangan tersebut atas dasar kemaslahatan ketika darurat. Pergi buat haji, ketika mana tuan-tuan duduk dalam finance, ketika mana pandangan mazhab Imam Syafi'i ini agak sukar untuk dipraktiskan dengan keadaan semasa. Finance banyak pakai mazhab Imam Abu Hanifah berbanding daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Saya ambil contoh paling mudah biasa saya guna adalah air gedegam lah, ataupun vending machine. Orang putih kata, orang kampung panggil air gedegam sebab gedegam tu. Okey. Mana akad berlaku? Mana akad? Tak ada akad. Tuan-tuan duduk finance kan? Tak ada akad. Kita mazhab Syafi'i mesti khobat. Khobat ni menyentuh dan juga memastikan barang tersebut tidak ada kecacatan. Jadi kita pun kena ada lafaz sirah, akad, ijab dan kabul. Aku beli, aku terima, aku jual. Mesti nak boleh cakap. Tak boleh cakap. Kita guna pandangan mana? Pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi pandangan mazhab Imam Syafi'i ada sebab kerana dia nak mengelakkan
daripada penipuan. Sebab itu dia ketengahkan pandangan-pandangan seperti itu. Tapi kalau kita disebabkan keperluan pada zaman, maka sama. Bayar zakat secara online. Bayar zakat sepatutnya kena makanan yang asasi. Contoh kena bayar pakai beras. Orang Kedah tu tolak beras. Masa tolak beras ni, belah-belah kampung, dia kena bayar pakai beras. Bila nak bayar pakai beras, isu penyimpanan, isu dari segi aspek boleh sampai tak kepada asnaf beras tersebut. Asnaf perlukan perkara yang lain. So pandangan-pandangan mazhab ini dia akan diperlukan apabila situasi dan juga keadaan itu sangat-sangat kritikal untuk dimanfaatkan. Dan banyak lagi lah. Sebab itulah dalam hadis-hadis ini ada yang lemah. Ikhtilafi ummati rahmah. Perbezaan itu mendatangkan rahmat bila kita tahu cara nak guna. Tapi hari ini perbezaan itu jadi sebagai senjata. Kamu tak tahu sebab aku lebih tahu. Kamu tahu pun ada Google, kamu tanya Google, tanya AI, lepas tu kamu tak tahu. Jadi dalam bab ini kita kena berhati-hatilah. Itu sajalah, berhati-hati supaya kita tidak terjerumus dalam polemik. Terutamanya benda-benda yang berselisih itu masih lagi dalam kerangka perselisihan cabang. Okey, perselisihan cabang yang tidak menjejaskan kepada akidah dan juga sebagainya. Okey, wallahu alam. Habis perbincangan tentang Imam ini. Qul qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisan muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wa sami rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.